champion. Kalau nak jadi, ni buah dia. Tapi tak tahu. Ada masa dia tak jadi. Dia buruk macam tu je. Ni, kita tengok. Ni. Dia keluar daripada tulang-tulang saya ni. Okey. Nampak dah mula nak berbuah. Alhamdulillah. Boleh tahan banyak kat bawah. So terlindung ni jadi kita kena bukakan cahaya. Eloknya kita kena potong sikit. Mungkin kita kena potong belah situ. Situ atas tu ada sarang burung pula. Dah masuk April Okey, ini hasil eksperimen. Pokok ni saya berbuah baja sebulan sekali. Pokok ni saya berbuah baja sikit-sikit secara konsisten. Tapi terlalai, hari tu saya buat pembakaran dekat sini. Api dia besar, terbakar sebelah sini. Tak apalah, nanti dia tumbuh lain. Jadi nampak macam mana kan? Okey, sekarang ni daripada pemerhatian ini dah keluarkan buah. Saya buat sedikit pruning. Ni, nampak dah keliling ni. Saya buang pucuk-pucuk dia. Yang ni pun sama, saya nak buang juga. Saya rasa dia pun akan keluar buah juga. Dan saya nak buang pucuk-pucuk dia dan dahan-dahan mati saya nak buangkan. Okey, supaya, kenapa nak buang pucuk? Supaya merangsang pertumbuhan tunas-tunas air. Okey, tunas-tunas air. Yang macam ni So kalau dia keluar, kalau betul cara dia keluar ni, dia akan terus berbuah. Cabang dia dah cukup kuat, dah besar dah, insya-Allah lah, mudah-mudahan. Tapi saya kena buka juga cahaya belah sini. Potong sana untuk masukkan cahaya, dan tu juga saya akan masukkan cahaya. Peringkat awal saya buang ni dulu. Okey, cahaya saya akan buang lagi 2-3 hari lah. Saya datang, saya tebang. Potong belah atas, pruning atas, bagi masukkan pencahayaan. Hari ni saya ambil bahagian hujung dia saja. Hujung saya nak potong. Contoh macam ni lah Ni hujung-hujung ni. Ni saya potong lah. Kenapa nak potong hujung ni? Kita nak blok pertumbuhan, ataupun kita nak blok nutrien-nutrien yang bergerak ke hujung ni. Okey, nanti dia akan tumbuh juga, dia akan bercabang juga kan. Okey, yang ni contoh lah. Okey, saya dah tebang supaya kat situ boleh keluar tunas-tunas air. Kita blok lah, tak sampai sini. Jadi sini tak ada pucuk dan hendak terus berkembang. Keluar tunas air kat situ, insya-Allah. Mudah-mudahan dia dapat lah. Jadi cara yang senang saja, saya potong bahagian pucuk ni saja, hujung-hujung ni Sebab apa? Tak mungkin buah kat ujung ni, kan? Buah kat pangkal-pangkal tu, kat batang-batang besar tu. Jadi kita kena proses lah satu persatu. Alright, saya buat dulu. Saya buang sikit dulu Sebenarnya yang saya buat ni, yang tercapai ada tangan saya saja. Yang tak capai belah atas tu, nantilah besok lusa saya datang. Kita guna tangga pula. Hari ni okey lah, datang hari kita buat yang bawah ni je. Bagi dia terang, saya potong ujung. Macam saya cakap tadi lah, ni sama saya potong ujung. Tujuan supaya merangsang pertumbuhan tunas-tunas air di dahan-dahan yang besar ni lah. Dan yang halus saya buang. So kita nak dia jadi macam ni. Dia akan keluar jadi macam ni. Macam mana? Ada rezeki ada lah kan, kita tak tahu. Ni tengok. Ni contoh lah. Mudah-mudahan ni ada hasilnya. Okey. Saya pun tak tahu, kita cuba. Ni satu lagi, ni macam dah out lah, dah kuning ni. Tapi eloknya saya buang. Selesai masalah. Masih lagi peringkat baru nak belajar berbuah. Okey, ini tempedak apa? Tempedak champion. Selesai sebahagian. Berkeliling semua di bawah kanopi. InsyaAllah doakanlah, mudah-mudahan dia keluarkan hasil.